Good morning. Another day. Another Mr. DIY. Jom. Aku tengah tunggu Lisa jap. Aku lama dulu tak pakai kereta aku. Dah nak masuk sebulan dah aku dah tak pakai kereta aku. Dah sampai mat. Ni tahap bodoh sangat ni. Ucap terima kasih pun nak tanya LGBT. Episode 1. Kau panjangkan macam. Okay, kita buat juga. Episode 2, shot 1, take 1, Amir punya single. 3, 2, 1 and go. Maafkan Amir, Mak. Mak. Huh? Maafkan Amir, Mak. Kait! Apa kat ni yang tengah karakter kot? Hei, pakai ni lah. Bateri Bonico ni. Ada. Aduh. Budak kita mana kau ambil ni? Kau kulis mana? Dah kau jumpa cikgu kau? Bagi sekali kan? And cut. Siapa director ni? Mak, Amir minta maaf, Mak. Kait. Apa lagi? 31 Disember 2025. Hanya di Mr. DIY. 3, 2, 1 and Afiq. Mak, Amir minta maaf, Mak. Amir tahu memang salah dengan Mak. Maafkan Amir, Mak. Kait! Apa lagi? 3, 2, 1 and Amir. Mak, Amir minta... Kait! Bukan dia pegang mainan ke? Lepas kat kepala dia tu ada tuala. Brandon, kau punya wardrobe dengan art kau ni macam mana? Ha? Salah ni. Ambil kau, aku punya Mr. DIY bag. Ambil sini. Pergi. Cepat. Kau pula. Pandang depan. Tinggi sikit. Kau nak pendek Mr. DIY, yeah. Kai! Amin! Nice shot! I love it! Okay guys? Yeah? It's Mic tak rekod. Ha? Mic tak rekod. Kau tak nampak ke? Rambut aku ni! Macam mana? Quit! DIY. Dah rap dah dekat location pertama. Kita pergi ke location kedua pula. Mr. DIY Dah sampai kat Mr. DIY Mid Valley. Tak sangka dengan jarak macam ni aku ada banyak room sial. Dapat sini pun banyak room lagi. Kau tak macam ni. Kau dah ambil macam ni kan? Lepas tu kau lupa bawa receipt kan? Lepas tu nanti keluar kau kena dakwa tau. Ya tu kau kena dakwa kanun keseksaan. Bawah section 69. Kurungan 26 section C aras 2. Level 4. Kanun homoseksual. B2 lot 2A. Balakong. Oh lupa. Equine. Agak apa? Equine pula. Equine tak ada kanun. 3, 2, 1 and Amir. Weh, father lah. Very cheap. Pelik Imam ni. Something wrong. Ni tak lain setan. Siapa tahu orang ni. Hello tak? Dia ni lagi. Ke aku yang disantau ni? Nak lagi mana ni? Sing! Kagebenshin no jutsu! So kita orang baru je habis shoot hari ni. Isra papa. Pergi makan lu. Ai uyuk kan dia yang bertam water park ni. Tak dia bertam siapa juga. Aku memang etek budak bertam itu.
sebab Kedah dengan Penang tu terlalu besar. Kata-kata semangat budak Batam. Kata-kata hari ni. Dah Tadi dah. Dah sekarang ke dah lah? Dah habis makan dah. So sekarang kita pergi balik ke office untuk prep our next adventure. Kat mana? Tak tahu, tengok dulu lagi. Tengok dulu macam mana. Yang penting aku ada kerja nak settle. Jumpa kat office. Aku dah dekat office. Tengah settlekan kerja jap. Hello. Dia single. So siapa-siapa nak nombor dia, bagi tahu saya kat komen kat bawah. Saya akan letak dekat nombor dia dekat description. IG dia, Facebook dia, alamat rumah, password Maybank, CIMB, Bank Islam. Kita nak pergi trip hunting. Tapi dekat PJ. Visit kat PJ? Discount ke PJ? Aku kena ngancing. Wah aja sial. So hari ni kita nak pergi ke Weird Space PJ. Oh. Ada lori. Tak besar pun tempat tu kan. Biasa-biasa je. Cuci mata dulu. Apa ada kat situ. Wah, cantiknya Malaysia. Kat belah mana ni? Mas, kita di mana ya? Pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Astaghfirullahalazim. Sepeda Nabi Adam. Kenapa kau pen yang kat aku? Pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Pak Supir. So kita dah sampai. Wow. Is it okay kalau record? Boleh. Bayar je. Hello. Hey. I ada masuk stok. Banyak-banyak Oh. stok hari ni. Baru? Yes, so that's why my shop macam ni lah. Tak apa. So when you walk around, just be careful saja. Can. Okay, sure. Just don't hurt yourself ke apa ke. But everything is for sale. Kalau tak ada price tag, you just let me know. Ini vibe Mat. Ini ada vibe. Kau tengok MTV baju Mat kat atas ni. Ni apa? One Punch Man. Aku kalau boleh lah nak sepak kau satu hari ni. Dah lah ajak abang lah nak pinjam dia punya basikal elektrik kau ni. Jap, sebelum tu kan, check phone masing-masing ada ke tak? Ada. Oh, aku cuak. Just to make sure bro, aku ni member. Aku dah cakap. Medal Mason. Man, ni kan kalau kau nak kencing kan, kau buka sini je mas. Hari ni kita should pakai Beri dia the balls. Ace Pro 2. Beri the balls man. So mana yang nak tengok tu scan tengok lah di situ kan. Di Bali. Kau nak beli? Beli juga. Oh, aku buat recording. How much kalau yang ni? How much is this? RM198.70. Dia ikut harga dengan tarikh. Yes. Oh lama, TV ni comel. TV ni tak dah lama sangat sebab dia tak pecah dalam ni. Oh yo, okey. Afiq, atas tu Afiq. Man. Oh banyak. Dekat yang kita lalu tadi.
Semua dah pandai pasang. Mana? Hello there. Baru baik. Ikut. Punya kalender. Oh yo, what the fuck? Siang sebelum kita lahir, Mat. Ya duk, dan dia sangat fragile. Tu belakang ni. Yes, but clear kan? Dia clear lah. So if you buy on Shopee, Oh. Hakuna Matata. some of the vintage A3 frame it can masuk no problem. Oh, So I okay. also don't know. Oh, lama. Alright guys, so dah habis dah. With space. Perfect. Not bad, love it. Tengok member dapat angkat apa, Mat? Ni poster. Poster A3. Poster Ni kucing A3. apa ni tak tahu lah. RM10. Vinyl. Vinyl. Vinyl perspective of Tak percussion. tahu lah. Tapi ni vinyl yang rosak untuk display-display je. Okay tu. Apa dia? Dia cakap dah tak ada tu. Dekat sekarang dekat Oh, lagi dia punya Shopee dah tak ada. icon dia nampak style. oh. Ni kau nak tahu mana? Kat gate kau punya pintu bilik. Habis lah, Iman tak boleh masuk lah apa ni? Balik tapi dia kena baik-baik lah. Aku cabut, lu boleh masuk. Masuk saya. Dia paling berat. Dia tu nampak. Hakuna Matata. Aku nama Tata. Mexican ah. Weh, belakang ni tak apa doa-doa aku nak kat sini. Aku pula. Not yet, not yet. But later. Tengok ni. Tengok ni. 2 dengan 1. Bapak dia. Ada. Best lah konten ni. So kita sekarang dekat area Starling Mall. Saja nak beritahu. Kita salah lane tau. Kita tengah berjalan ni lane. Berjalan kaki kat situ tu. So what, man? This is Malaysia. We have freedom, free will. Bestnya ada pusat karaoke kat sini. Woman chow we know that we shall. Aku tahu lagu tu. Hai kamera. Bye kamera. Style tu food court dia. Macam kat INR. Air dah order. Tunggu kedai ni buka jap. Dah order makanan, so kita tunggu dulu lah makanan. Order sekarang. Makanan dah sampai. Ni ai ni wong sen si masih serani. Alright. Dah habis dah makan, kenyang. Niat nak pergi cash converter tapi tak sempat lah, dah nak tutup dah. Tapi tengok dulu. Mungkin kita tak stop sini. Kita akan tengok next scene ni cerita pasal apa Tunggu future aku nantikan cerita lah. Assalamualaikum. Nampak transition. One more time. Kita pergi mana? Camera Valley, Sunway Giza. Kita nak pergi ke Canberra Valley, Sunway Iza. Giza bukan Iza. Dengan diorang ni tengah makan roti yang beli dekat 7E rumah aku. Nama tak kudasai. Mas. Apa? Ikan dekat mas. Maksud dia selamat malam. Bang, kasut mana bang? Memang nak beli prompter. Aku pun cuci mata je lah mampu. Allah hanya satu.
Alamak. Oh, macam mana? Kondom untuk GoPro. JJC. Saya 10 inci. Dia boleh tolong terus untuk perkataan. Nah, ini GoPro punya. You boleh terus masuk. Ini lah unit semua phone pun boleh. Based on battery 4K lah. 2 jam. Bag semua jenis ada. Tripod, mount. Semua ada kat sini, Mat. Stand tak cakap, ada display dah kat sini banyak. Kalau aku punya Z1 aku tak tahu masa tahu apa. Semua ada. Macam nak kena racun tapi aku tak nampak apa yang terracun. Melainkan satu stand lah. Tapi dia GoPro punya, Mat. Oh yo, ada kit. Sempit babi. Ini kalau 4x4 tak boleh, Mat. Tak biru lagu. Nanti kan dia transition kat tepi pantai. Join aku punya production TikTok Studio. TikTok Beli je. Sana mau capek DC je. jauh ya. So kalau kau nak tahu rupa prompter macam mana, ni ada prompter. Ni pandangan aku kan. Aku tak nampak korang, aku yang nampak apa yang kat bawah. Padahal boleh buat sendiri dah benda ni. Ambil cermin kosong, letak tinted. Kan? Nama saya Iman. Habis dia cok kita ni. Kita Johor. Nanti dia buat report polis. Sesuai dengan phone kau. Android boleh ke? Jangan tidur kat sini ya. Sinilah pulih. Tengok bawah tu. Macam bodoh sia. Benda macam tu pun boleh terhibur, Mat. Terbaliklah punek. Marah je lah Mamat tua ni. Hello there. Ada buat tak shot lah share tu. Asal kau tahu macam tu? Kelas sikit. Dia ni tak boleh jadi entertainer lah. Bosan. Ya tu. Jujur. Apa lancar? Cepat sikit lah. Sama. Sini. Sekejap tengok. Kau cakap bakat memang tak boleh dilahirkan. Tak boleh bukan dilahirkan, diwarisi. Iman tak dapat diwarisi. Lagu tu. Oh ya, low slot lah. Zoomkan je sikit je. Kalau zoom Awal. Janganlah memandang dia bodoh. Kau macam creep sial. dah, masalahnya aku padding kat dia. Janganlah panik. Lepas tu dah tahu tu. Engkau mau tengok aku senyap je. Kali kalau cepat-cepat. Dia boleh tunjuk yang tu je. Sekarang jangan pandang belaki, kita pandang belah kanan je. Faham? Dah keluar dah. Selat-selat ada mak dia dalam tu. Bodoh. Lama tak pergi Times Square. Tak tahu apa yang baru ada kat sini. Harap-harap ada lah Pak Gembus. Bawa makan. Merry Christmas guys. Harap ada lah kedai macam-macam. Kat bawah ni macam tak ada kedai apa-apa sangat kan. Biasa-biasa. Ni tingkat berapa ni? Sampai tingkat ni je dah tak banyak barang lah. Ni apa ni? Ni attack ke? 180. Ramai tu. Kat sini ada tau, banyak kedai tau. Aku rasa ni dah malam. Malam sebab tempat ni dia angker sikit. Inilah kedai yang favourite-nya budak-budak main skate. Beli kasut kat sini, baju kat sini, bag kat sini. Sini best. Cantik kan stiker-stiker dia? Baik, dia stiker Dia dia. tu? Kau stiker dia. Wah. Wait a minute. Aku It's Afiq Hakim. Saya budak skate. Banyak kau tengok. Semua kamera tutup. FS kamera tutup. Malam bukan lagi dia buka ramai orang. Dah tak relevan dah kat sini aku rasa. Nak pergi loyal kena lalu LRT. Biru. Kau confirm kan boleh melintas kan? Ada jabatan kan? Oh, maulah saya orang Seri Kembangan. Ada bawah ni. Hebat. Oh, selalunya ada basking kat sini Aku dah tahu. Oh, sebab tak ada turun bawah, tak ada ni eskalator. Tak boleh lah. Jom. Oh, okey. Terima kasih kak.
lalu sini pun boleh apa? Boleh tembus tapi gelap sikit. Barulah nampak Spiderman. Spider ke Spender? Spenderman. Ini betul Loyat. Alamak, kena bayar tol lah. Acara 2 kali 400. Tak detail pun. Dah sampai Loyat. Tapi sini murah mat. 300, 400, tak sampai 1000. Mini, tapi yang atas mini aku tak tahu lah. iPhone, tablet, iPhone 17 pun banyak mat kat sini. Oh, Steam Deck. Recorder lah. Boleh tangkap hantu. Kau tengok monitor dia ni mat. Kami edit video sini. Kau tengok volume kat sini mat. Yang kalau kita record kan, yang tak di dalam frame pun boleh nampak. Macam mana tu? Aku takut. Aku takut. Aku takut. Oh, barang-barang MagSafe. Kio. Kelebihan ada iPhone. Yeah boy. Tengok muka diri sendiri. Hello there. Happy kan? Warna lawang tu. Ada pencuri mai kat sini. Oh, dia bacakan lah. Dia macam yang translate tu. Ainnallazi khair. Kenapa kau tak pergi solat? Nyanyi Ace Pro. Yan, kau punya Ace Pro. Sorry, dia tercabut daripada dia punya ni. Aku rasa Ace Pro tak suka aku lah. Kalau kau ada peluang kerja dekat Loyat, kau asal? Takkan. Sebab Serabut. kau serabut. Sebab kau ni kacau orang. Tak ada orang pun datang kedai kau. Oh, ini tak gerak mat. Dia persembuh. Man, dunia kau. Kita makan persembuh tu. Dia start kan? Ya tu. Kita nak berhenti. Aku pantang kalau orang start. Kayak angot. Betul lah, bodoh tadi kita nak turun sini, tapi kita instead kita pergi sana. Patutnya kita kena ke belakang. Yang selit kat aku. Puting aku Orang bodoh. puting aku tergesek saya kat dinding. Aku lagi okey kalau gesek kat kau. Bintang 5 tu buat ancaman aku, kan polisi ku angkat. Fuck, buka baik. Oi. Awak tak abang aku. Awak tak abangnya. Dah sampai kereta. Hai. Kita orang sekarang kat Beefsteak. So, kita orang dah habis makan dah. Tamatlah kita punya perjalanan kita untuk vlog hari ni. Macam mana nak buat penutup Tak biasa lah buat penutup. Jangan lupa like dan subscribe dan tekan butang bell. Kalau ada apa-apa cadangan lagi mana aku nak pergi, kau boleh komen dekat bawah. And as always, stay tuned for the next. Bye-bye.